Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel kami ya. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat pagi. Pagi ni Kak Mia nak goreng mi. Ini mi yang adik Kak Mia bagi. Mi dari Sabah. Minggu lepas dia bagi masa kita pergi kebun. Hari ni hari Ahad ya, tapi Kak Mia tak pergi kebun sebab subuh-subuh lagi dah hujan lebat. Sampai ke pagi ni masih hujan, jadi kita cuti kebun. Ni Kak Mia nak buat mi goreng, macam dekat Sabah lah. Ini lengkap ya, kita pakai kicap Sabah juga, kicap ayam, lepas tu ada cili juga. Cili di dalam botol yang adik kami bagi. Limau pun ada, Kak Mia dah beli. Jadi lengkap lah. Sekarang ni Kak Mia nak masukkan minyak dalam bekas. Alhamdulillah sekarang ni senang sikit lah cari minyak. Ini dah lembut ya, Kak Mia nak angkat. Ini Kak Mia rebus satu bungkus tadi, nanti Kak Mia tambah lagi setengah bungkus, biar cukup lah. Kalau goreng 2 bungkus, takut tak habis pula, terlebih-lebih. Ya sahabat, ini dah diangkat, sekarang Kak Mia nak tambahkan kicap. Jadi nanti kita tinggal goreng. Ini Kak Mia nak gaul dengan kicap sedia. Ni Kak Mia nak edit video, sekali tak ada suara pula. Macam ni lah kalau kita ambil video ya, kadang-kadang lupa on mikrofon. Ni Kak Mia nak tambahkan kicap lagi. Selepas ni Kak Mia tinggal goreng lah. Senang, dah ada kicap dah. Sahabat semua, ni Kak Mia tuang minyak. Sekarang Kak Mia nak tumis bawang merah, bawang putih. Kita buat mi goreng Sabah ni dia simple je ya. Memang biasanya kalau Kak Mia buat tak letak cili lah, sebab kita nanti letak cili selepas kita nak makan tu. Lepas tu kita perah limau. Ni Kak Mia dah masuk ayam, bawang dia dah wangi. Ni dada ayam Kak Mia potong kecil-kecil. Kita tumis dia sampai dia masak. Ayam dia masak, baru kita masuk mi. Senang sahaja. Ini memang simple tapi sedap. Ni kegemaran keluarga Kak Mia lah. Mi goreng Sabah. Okay sahabat, sekarang ni ayam kita dah hampir masak. Kak Mia tambahkan kecap sikit. Tak payah banyak-banyak sebab mi tadi pun kita dah letak kecap. Sekarang Kak Mia masuk mi. Okay sahabat, sekarang Kak Mia masuk mi. Jadi senang ya sebab kita pun dah letak kecap mi dia. Ni kita tinggal gaul-gaulkan. Lepas tu nanti kita perasakan lah. Dah tu siap. Kecap je. Ni Kak Mia tambah kecap lagi. Kak Mia suka dia agak-agak gelap. Jadi Kak Mia tambah. Ni Kak Mia tambahkan garam, serbuk rasa, lagi cukup rasa. Kak Mia kalau tak letak Ajinomoto tu, macam ada yang kurang lah sahabat. Ni kita tinggal gaul-gaul. Dah tu kita rasa, kalau dah cukup rasa, bolehlah kita tutup api. Ni agak susah sikit lah sahabat sebab video Kak Mia ni bisu, kena tambah suara pula. Ni kita tambah kicap lagi sikit. Kak memang suka dia agak-agak gelap.
Okay, sahabat, kerana kecapnya pun dah bercampur, Kak Mia pun dah rasa dah tadi, dah cukup rasa. Jadi sekarang Kak Mia nak tutup api lah. Kita dah boleh sarapan. Memang sedap ni. Sahabat semua, mi goreng kita dah masak. Sekarang kita nak makan. Alamak, banyak pula tertuang. Ini cili Sabah juga. Kak Mia masuk balik. Tertumpah habis. Sayang pula kalau tak habiskan, jadi kita masuk balik. Tu nak perah limau lagi. Ni yang duduk sebelah suami Kak Mia ya. Kita nak makan. Sahabat semua, sekarang ni Kak Mia nak makan. Ni Kak Mia nak perah limau dulu. Mi goreng Sabah ni kalau tak perah limau, memang dia agak-agak kurang lah rasa dia. Perah limau, tambahkan cili, baru dia mantap. Ni kami tengah menunggu nak tambahkan cili, tapi suami kami ambil dulu cili tu. Ni nak buang biji dia. Nanti kan temakan pahit, jadi tak sedap pula. Pilih dulu dia punya biji limau. Tapi mi dia ni agak lain sikit ya. Dia macam mi dia macam spaghetti. Dia bulat-bulat. Dia tak bersegi. Ni kami tambahkan cili. Sekarang kita gaul-gaulkan dia. Bagi dia sebati. Baru dia mantap. Kalau dulu-dulu sahabat, bertahun baru kita dapat makan mi Sabah dekat Semenanjung. Kalau sekarang, rasa nak makan, pergi je ke Borneo. Tapi ini bukan yang Kak Mia beli ya. Ini oleh-oleh dari adik Kak Mia. Okay, sekarang kita nak makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Sedapnya sahabat. Memang mantap. Wow. Dengan cili, dengan masam-masam, suap perah limau. Lagi-lagi Kak Mia ni memang penggemar masam. Memang mantap lah. Okay sahabat, karena Kak Mia nak makan dulu. Jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Kak Mia ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye.